Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kesemua kita pada pagi ini pada tempat yang Allah Taala muliakan untuk kita meneruskan pengajian berkitab kita di Surah Mukhlisin. Kita merujuk pada kitab Mukhtasar Sya'bil Iman lil Baihaqi. Inilah kitab yang menghimpunkan sejumlah 77 cabang iman menurut Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karangan Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimallahu taala anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fi darin amin. Malam pagi ini kita sambung pada cabang iman yang ke-53. Apa dia cabang iman yang ke-53? Itulah perintah supaya saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Saling membantu dalam perkara-perkara baik dan perkara takwa. Inilah sambungan kepada perbincangan sebelum ini. Itulah perintah Allah Ta'ala, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Supaya orang beriman ini dia menyeru kepada perkara yang ma'ruf dan juga mencegah kepada perkara yang mungkar. Itulah kita melakukan perkara-perkara dan menyuruh orang supaya melakukan perkara-perkara baik. Yang mana perkara baik itu mestilah dinilai baik oleh syariat. Dan sebaliknya perkara-perkara mungkar itu juga mesti juga dinilai sesuatu yang buruk di sisi syariat. Itu semalam kita dengar khutbah, dia disebut satu petikan menyebutkan bahawa faham manusia mengatakan yang baik bagi mereka tetapi bagi agama tidak baik. Ini kalau kita ambil dalam konsep liberalisme. Bila sebut tentang liberalisme ni fenomena yang besar lah yang dibincangkan pada hari ini kait dengan hukum hakam. Kerana dia menyebutkan akhirnya faham yang salah seperti ini melahirkan generasi Islam yang memperjuangkan kebebasan tetapi sehingga menggadaikan agama. Tujuannya baik. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan kebebasan, hak individu. Tetapi pada masa yang sama dia telah menggadaikan agamanya. Contoh dia tak? Paling mudah yang dapat dilihat apabila etika pemakaian menutup aurat yang ditekankan oleh Islam itu dikatakan sebagai paksaan. Kan orang dah mula bekerja, ada attire yang tertentu. Jadi dia nak sama lelaki perempuan, ikut dia lah. Kalau kita kerja dalam bidang tertentu, dia tak boleh pakai tudung bagi perempuan. Lagi dia balik, dia check out, dia pakai tudung. Kadang kita jumpa bila habis, akak ni pakai tudung pula. Waktu kerja dia tak pakai tudung. Kerana bagi mereka itu adalah merupakan hak mereka untuk berbuat. Sedangkan agama membatalkan perkara tersebut. Jadi perjuangan tentang hak kebebasan itu baik, tetapi dinilai buruk di sisi syariat. Itu contoh yang paling dekat lah yang kita boleh lihat dan boleh kita dengar. Sebab itu Allah perintahkan kita pada beberapa nas ayat-ayat Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana menceritakan tentang kejahatan yang semakin hampir. Lalu berkatalah Sayyidah Zainab radhiyallahu anha, anuhlik wa finna salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan pada kita ni ada orang-orang soleh? Kata Rasulullah, na'am idza kasural khabas. Ya, kita akan binasa apabila kejahatan itu dibiarkan berleluasa atau kemungkaran. Ketika mana Allah Ta'ala nak turunkan azab pada satu kampung. Kemudian malaikat berkata, ya Allah, ada hamba-Mu ya Allah. Maksud itu ada hamba yang soleh ya Allah. Kemudian kata Allah Ta'ala, perdengarkanlah petikanku ke atasnya.
Kerana apa? Kerana wajahnya tak pernah marah terhadap perkara-perkara yang aku haramkan. Itu menunjukkan bahawa apabila hamba membiarkan sahaja maksiat itu yang dilakukan secara terang-terang, maka nanti akan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira siapa dia, ulama ke, orang soleh ke, orang masjid ke, orang baik ke, orang buat sekolah agama ke dan sebagainya. Tetapi apabila kemungkaran itu dibiarkan berleluasa, idza kasral khabas, maka akhirnya akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka datanglah perintah yang selepas itu adalah saling membantu dalam perkara kebaikan dan takwa. Inilah ciri-ciri utama yang ada pada orang beriman. Kerana orang-orang beriman itu Allah Ta'ala merakamkan pada perintah Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'i ba'd. Orang beriman ini di kalangan lelaki dan perempuan, mereka adalah saling menjadi penolong di antara satu dengan yang lain. Apa yang mereka lakukan antara disebut, iaitu wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka bertolongan dalam perkara-perkara, menyeru kepada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Dan mereka itu bertolong-tolongan dalam perkara-perkara, mencegah dan melarang perkara yang salah. Bahkan Rasulullah SAW ketika mana baginda menyebut kepada para sahabat dengan baginda menyelangkan jari antara jari kanan dan jari kiri, kata Rasulullah, al-mu'min lil mu'min, apa dia? Kal bunyani ba'duhum yashuddu ba'd. Orang Islam, orang beriman dengan orang beriman ini, kata Rasulullah, adalah seperti kalbunyan, seperti binaan. Yang mana binaan itu saling mengukuh antara satu dengan lain. Maknanya orang beriman ini dia saling mengukuh. Kalau batu tu interlock, saling melengkapkan, saling melengkapi, saling mengukuh. Bangunan ini tak terdiri dengan satu batu. Surau ini terbina dengan binaan-binaan yang saling mengukuhkan antara satu dengan yang lain. Maka Rasulullah umpamakan kita orang beriman ni adalah seperti satu bangunan, satu binaan yang mana kita ini sifatnya saling mengukuh. Bagaimana perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin dalam hal mencintai dan menyayangi antara kaum muslimin, seperti perumpamaannya satu tubuh. Orang beriman ni dengan orang beriman lain seperti satu tubuh, satu jasad. Yang mana jasad ini, jika salah satu anggotanya sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan demam dan tidak boleh tidur. Itulah tak? Jalan-jalan tersepak tunggul kayu. Yang tersepak tu kaki kiri. Orang kata apa? Terpeak jari kaki. Ibu jari ke, jari apa ke. Yang sakit bukan ibu kaki tu saja, ibu jari kaki saja. Yang sakit tu satu badan kita sakit. Dia mengumpamakan kita ni adalah seperti satu tubuh yang mana apabila satu anggota itu terkena sakit, maka yang lain juga akan merasakan kesakitan yang sama. Maka kita kena faham betapa orang beriman ni dia adalah satu anggota yang melengkapi antara satu dengan yang lain. Apa firman Allah Ta'ala pada surah Al-Ma'idah ayat yang kedua? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ayat ni biasa kita baca. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah Ta'ala, wa ta'awanu, hendaklah kamu saling tolong-menolong. Apa dia? 'Alal birri, atas perkara kebajikan. Al-bir dengan maksud terhimpun padanya segala kebaikan. Jadi perintahnya adalah supaya kita ini saling tolong-menolong dalam perkara yang baik. Kalau perintah sebelum ni Allah kata al-amiruna bil ma'ruf, iaitu mereka yang menyeru kepada perkara ma'ruf. Suruh orang buat baik. Suruh orang pergi masjid, suruh orang pergi datang mengaji ilmu, suruh orang datang pergi sedekah, suruh datang program masyarakat. Suruh macam-macam suruh. Maka suruhan tersebut seperti mana seorang anak yang mana dia wajib taat kepada mak ayah. Anak-anak ni dia mesti taat pada mak ayah. Dan tak ada mak ayah yang nak anak dia tak taat. Kalau boleh semua anak dia dengar cakap mak ayah. Kan sifat tu naluri seorang ayah ibu kita nak anak, bila lahir anak tu, anak ni orang doakan supaya anak tu jadi anak soleh. Anak yang mendengar kata.
Anak yang tak lawan katalah. Apa saja yang ayah mak suruh dia buat, dia buat. Mana kita suruh anak ni jadi orang baik. Ni long dah dekat maghrib pukul 7 ni pergi masjid contohnya. Kita suruhlah anak kita pergi masjid. Kita suruh orang buat baik. Tetapi sebenarnya agama ajar kepada kita untuk kita bantu orang itu untuk melaksanakan kebaikan. Mana kita bantu seorang ayah tu, dia mesti bantu anak dia untuk anak dia buat baik. Kalau setakat suruh saja, alhamdulillah bolehlah, bagus. Umur dah 7 tahun suruh pergi sembahyang, naik lagi 10 tahun, naik sampai besar, sampai bila-bila kita suruh dia pergi solat. Tetapi ada tak kita bantu dia bagaimana dia nak memudahkan cara dia, memudahkan dia untuk melakukan perkara kebaikan tersebut. Maka kalau kita boleh, kita galakkan dia. Kita belikan, kalau anak-anak tu belikan pakaian-pakaian yang menggalakkan dia untuk datang ke masjid. Kadang-kadang dia malu datang. Dia tak ada baju yang sesuai dia pergi masjid. Petang tadi dia main bola, baju CR7, baju itulah dia pakai untuk pergi masjid. Dia pun segan. Tapi kalau ayah dia belikan dia, maka ayah dia sedang membantu anak dia untuk melakukan perkara kebaikan tersebut. Kadang orang buat program, dia takkan jadi begitu saja ajak orang buat baik. Ada orang yang uruskan tentang makluman, orang yang gantung banner, kan? Kita buat program, ada orang yang sediakan makanan, saling membantu dalam melakukan perkara-perkara kebaikan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Alal birri wat taqwa, ataupun perkara takwa. Itu daripada kata asal itu perkataan wiqayah. Itulah benteng. Benteng daripada apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi bantu orang untuk kita saling membuatkan perkara-perkara kebaikan dan perkara takwa. Yang mana perkara takwa itu apa dia? Yang selalu khatib sebut, bertakwalah kepada Allah dengan apa? Melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah saling tolong-menolong pada perlakuan dosa, al-ismi, dosa, mungkar, perkara maksiat. Kadang bukan dia yang buat maksiat tu, tapi ada orang, dia suruh orang buat benda jahat, dia suruh buat benda dosa, tapi dia tak buat. Tapi dia telah melakukan perbuatan bantu, menolong orang untuk melakukan perkara maksiat tersebut. Ini pun kena ingat. Bukan setakat kita nak cegah orang yang buat maksiat tu. Dilarang juga untuk kita untuk membantu orang untuk melakukan maksiat. Mungkin dia bagi dari segi bantuan duit juga. Kau pergi buat benda ni, benda jahat lah. Kamu pergi beli benda ni, benda jahat, benda tak elok. Maka dia membantu. Maka agama larang kepada kita saling membantu pada perkara-perkara dosa dan juga perkara pencerobohan. Ini jelas pada nas, iaitu ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah yang kedua akan perintah Allah Ta'ala pada cabang iman yang ke-53. Itulah saling membantu dalam perkara kebaikan dan taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam as-sahihain. Apa kata Rasulullah? Ansur akhaka zaliman aw mazluman. Faqala rajul ya Rasulullah ansuruhu mazluman fakaifa ansuruhu zaliman? Faqala tamna'uhu min adh-dhulmi fadhalika nasruka iyyahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud dia, tolonglah saudaramu yang zalim dan dizalimi. Akhaka, saudara kamu, zaliman, yang zalim, atau mazluman, ataupun yang dizalimi. Jadi Rasulullah perintah kepada sahabat, bantu saudara kamu yang zalim dan dizalimi. Kalau berhenti setakat tu kita pun tak jelas. Kalau nak bantu orang yang dizalimi, kita faham. Kawan tu dizalimi, kawan tu dianiaya, kita bantulah dia. Tapi kalau nak bantu orang yang berbuat zalim, maka kita tak jelas. Bahkan bukan kita. Ketika mana Rasulullah menyebut akan perkara ini, dan seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ansuruhu mazluman. Wahai Rasulullah, aku akan bantu orang yang dizalimi. Fa kaifa ansuruhu zaliman? Dan bagaimana pula aku nak bantu orang yang zalim? Nampak tak? Ini selalu kita tengok kelebihan yang ada pada
Orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan para ashab, para sahabat-sahabat. Sahabat Nabi ini bila dia tak tahu dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah itu ada depan mata dia. Dia tak tahu tentang apa yang disebut oleh Rasulullah tak jelas, maka dia tanya, "Wahai Rasulullah, aku boleh bantu orang yang dizalimi, bagaimana pula nak bantu orang yang zalim?" Maka Rasulullah pun jawablah. Faqala tamna'hu minadh zulmi fadzalika nasruka iyyahu. Kata Rasulullah, kamu halang dia daripada berbuat zalim, maka itulah bantuan kamu kepadanya. Itulah maksud menolong orang yang zalim. Bantu orang yang dizalimi dan bantu juga orang yang zalim. Bagaimana nak bantu dengan orang zalim ya Rasulullah? Bantu orang zalim adalah dengan kita menghalang dia daripada melakukan kezaliman. Sebenarnya itulah bantuan kita kepada dia. Kadang-kadang kita tengok orang zalim ni, kita biasanya kita akan sesuatu yang buruk atas dia. Ada orang angkat tangan doa kepada orang yang zalim. Ya Allah, berilah balasan yang buruk atas orang zalim ni. Boleh tak kita doa orang yang zalim? Kadang-kadang hidup kita, orang zalim kat kita. Zalim ni bukan kita seksa kita saja. Zalim ni dia buat sesuatu yang berlawanan dengan adil. Sepatutnya hak tu dapat pada seorang, tiba-tiba dia nafikan hak tersebut dengan cara yang salah. Maka tu zalim lah. Kena kat kita, orang zalim kat kita. Boleh tak kita angkat tangan, ya Allah, berikan balasan kepada orang zalim? Boleh. Kita tak biasa doa kat orang. Doa ni pada asalnya adalah permohonan hamba kepada Allah Ta'ala. Itulah permohonan yang baik. Tetapi boleh juga kita doa kepada sesuatu yang terkena ke atas kita. Antara doa yang Allah tak tolak apa dia? Ini Saudi TV ditunjuk. Da'watul mazlum. Doa orang yang dizalimi. Orang yang kena zalim, doanya diterima Allah Ta'ala. Tetapi kita diajar supaya bila orang zalim pada kita, iaitu kita doa sesuatu yang baik. Tapi kalau kita doa supaya Allah balas, tak ada boleh. Tetapi antara adab yang diajar kepada kita, jangan secara direct kita doa. Jangan kita dia Allah si fulan zalim ya Allah, hancurkan keluarga ni ya Allah. Contoh. Ya Allah si fulan berlaku zalim ya Allah. Bankruptkan perniagaan dia ya Allah. Itu direct. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ada satu riwayat hadis yang menyebutkan bahawa apabila orang yang kena zalim itu, dia mendoakan kepada orang yang zalim itu dengan balasan yang besar. Maka Allah timpakan ke atas orang yang zalim itu balasan yang besar. Tetapi balasan tersebut berlebihan daripada kesalahannya. Nanti di akhirat pula dia akan tuntut atas lebihan balasan yang dikenakan ke atas dia pada orang yang mendoakan musibah ke atas dia. Kadang-kadang kita tak tahu. Kita nak orang tu teruk sangat, kesalahan dia hanya sebesar ni saja tuan-tuan. Tetapi doa kita kehancurannya sebesar. Kalau kata sebesar ini sahaja kesalahannya, doa kehancuran kita sebesar meja ni. Tak padan. Maka kita bilang pada Allah Ta'ala, ya Allah, sekiranya si fulan itu melakukan kezaliman ke atas diriku, maka ya Allah, berikanlah, tunjukkanlah kekuasaan. Maka serah pada Allah Ta'ala bagaimana Allah Ta'ala itu membalas atas kezaliman yang telah dilakukan. Bukan kita yang menentukan, ya Allah, kita nak apa kat dia? Nak matikan satu keluarga dia. Kita doa, ya Allah, matikanlah keluarga dia, satu keluarga, ya Allah, ada kemalangan. Mana ada doa macam tu, orang Islam tak ajar. Ya. Jadi kita doa kepada dia, serah pada Allah Ta'ala. Maka boleh kita berdoa, tapi dalam hadis ni mengajar kepada kita orang zalim ni bukan sahaja untuk kita doakan laknat ke atas dia. Bukan sahaja orang zalim ni kita nak doakan kepada kehancuran, bahaya, musibah, kedukaan, kesedihan, kesakitan. Bahkan dia ajar kepada kita oleh Nabi SAW, bantu orang yang zalim. Bagaimana kita nak bantu orang yang zalim? Kata Nabi SAW, tamna'ahu minadh zulmi. Kamu halang dia. Kamu halang dia daripada melakukan kezaliman, maka itulah bantuan kamu kepadanya. Mudah-mudahan. Kadang-kadang orang tegur, orang buat salah, tegurlah. Dekat medsos ni banyak orang tegur buat salah. Tapi kadang-kadang kita tak suka pula orang yang tegur tu. Apalah ustaz ni, asyik tegur orang macam dia terpaling suci. Tapi syaratnya satu ialah nak tegur jangan dengan tegur yang kotor bahasanya, yang merendahkan maruah, mudaratkan maruah orang, jangan. Nak tegur cara yang betul. Kan banyak orang buat maksiat secara terang-terang. Jadi ni tak ada masyarakat pun tak ada nak halang benda tu. Ya? Nampaknya macam dah menjadi normal saja kesalahan-kesalahan ni. Maka datang satu orang tegur. Bawakan nas ayat Quran, hadis Nabi. Bawakan kisah-kisah contoh para ulama
tentang kesalahan yang dilakukan. Mudah-mudahan dengan niatnya bukanlah untuk dia memalukan ataupun mengaibkan, tetapi dengan niatnya untuk membantu orang yang berlaku zalim tersebut, iaitu dengan dia menghalang orang tersebut melakukan kezaliman. Itulah maksud kepada kita saling dan jangan membantu. Wala ta'awanu 'alal ismi. Jangan kita saling membantu dalam perkara dosa. Kerana sifat membantu pada perkara dosa adalah sifat munafik. Pada ayat yang kita bacakan tadi, pada ayat yang lainnya kata Allah Taala, al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd. Orang munafik lelaki dan perempuan ni sama saja. Apa mereka buat? Ya'muruna bil munkar. Mereka itu menyeru kepada perkara dosa. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Terbalik. Dan mereka itu menyeru kepada perkara, dan mereka itu mencegah dan menghalang daripada perkara kebaikan. Orang beriman apa dia? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada perkara yang ma'ruf, yang baik, dan menghalang dan melarang daripada perkara yang salah. Ada pun orang munafik direkam dalam Quran, ya'muruna bil munkar, mereka ini menyeru kepada perkara yang tak baik. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka itu mencegah dan melarang daripada berbuat kebaikan. Ini sifat yang sangat berbeza, yang kita mudah-mudahan Allah Taala lindungkan kita, zuriat kita semuanya di kalangan orang-orang beriman yang apabila melihat kebaikan maka mereka menyeru kepada perkara baik, dan apabila melihat kemungkaran maka mereka melarang perkara kemungkaran tersebut. Allah a'lam. Kemudian kita masuk pada cabang iman yang ke-54. Apa dia cabang iman yang ke-54? Itulah sifat malu. Jadi ini perintah Allah Ta'ala. Ketiga cabang iman yang kita sebutkan pada pertemuan kita ini adalah merupakan cabang-cabang iman dengan makna secara umum, yang mana kita beriman segala akan perintah Allah Ta'ala. Kita beriman akan segala apa yang disampaikan, yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Kesemua itu adalah kita membenarkan dalam hati kita, dan kemudian kita menzahirkan kepercayaan tersebut. Kita menzahirkan yang ini tasdik biqalbi, kebenaran yang kita benarkan dalam hati kita itu dengan perbuatan kita. Bila Allah perintahkan supaya suruh buat benda baik, cegah benda munkar, kita buat perbuatan dengan perbuatan kita. Kemudian Allah perintahkan kita supaya ta'awun, kita saling membantu dalam perkara baik dan perkara takwa, dan jangan bertolongan dalam perkara dosa dan perkara pemusuhan, maka kita buat dengan perbuatan kita. Maka datang lagi satu perintah Allah Ta'ala, itulah supaya bersifat malu. Jadi malu ni mungkin bahasa Melayu malu jugalah kan. Jadi malu ni kadang orang salah faham, dia bukan malu. Kadang dia takut. Tuan minta berucap sekejap, bagi sikit pengumuman. Dia kata malu lah. Bukan malu, kadang dia takut. Dia gemetar, dia takut. Dia kata dia malu. Tak, biasa macam tu lah. Lepas tu hidup kita kadang-kadang kita takut, bukan kita malu. Lepas tu kita doa, banyak doa kita. Antara doa kita baca, Allahumma inna, kita kata a'udzubika minal hamdi wal hazan, wa na'udzubika minal ajli wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Kita minta lindungan Allah Ta'ala daripada sifat nakut dan sifat bakhil, terkut. Doa ni dia ulang banyak kali. Minta lindung Allah Ta'ala daripada sifat menakut. Kadang hidup kita menakut. Dan juga pada sifat bakhil, sifat kedekut. Itu doa. Jadi malu yang dimaksudkan di sini, apakah malu yang kita faham? Maka malu yang dimaksudkan di sini sebenarnya adalah malu kepada Allah Ta'ala. Malu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu kepada Allah Ta'ala ni sehingga kita melakukan segala perintah Allah Ta'ala itu dengan sempurna. Dan malu kita kepada Allah Ta'ala sehingga kita meninggalkan larangan Allah Ta'ala itu juga dengan sempurna. Itulah malu. Seperti mana satu orang yang diberikan kepercayaan oleh seorang yang sangat dihormat. Kadang kita ni diberi peluang. Kalau kita masih bekerja, orang atasan kita yang sangat kita hormati bagi kepercayaan kepada kita. Kata, Mat, aku percaya kat hang seorang je. Hang seorang je boleh buat benda ni, contoh. Maka dia bagi tugasan, tolong buat ni sekian. Agak-agak kita
Apabila seorang yang sangat kita hormati bagi kita satu peluang untuk kita tunjukkan kita punya kredibel kita punya kebolehan kita, adakah kita akan melakukan pekerjaan tersebut dengan sesempurna mungkin ataupun kita buat lebih kurang ya? Sudah tentu kita akan buat yang paling terbaik, betul tak? Orang yang sangat kita hormat bagi kita satu tugas yang menunjukkan sama ada kita boleh buat atau tak boleh buat, maka kita akan buat dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Supaya taklah nanti kawan-kawan ketua kita kata, apalah nak buat awak ni, buat kerja cincai je, buat kerja lebih kurang je. Malulah dia, betul tak? Maka kita nak jaga nama dia, nak jaga kedudukan dia, maka kita buat sesempurna mungkin. Itu kita dengan makhluk. Kadang-kadang itulah berlaku dalam hidup kita. Bila orang bagi peluang, kita buat kerja yang terbaik. Wah, baguslah kerja kamu TikTok. Kawan-kawan dia pun kata, bagus ni anak buah kamu ni kerja dengan cemerlang lah. Ada kerja betul-betul kerja lah. Tapi kalau kita buat lebih kurang, dia pun malu dengan kita. Maka lebih lagi lah apabila kita ini nak berkhidmat sebagai hamba Allah Ta'ala, Allah yang memberikan kita pelbagai nikmat. Sebab itu antara ucapan pertama kita sebut adalah kalimah hamdalah. Kita syukur pada Allah Ta'ala, alhamdulillahillazi, dengan beberapa wazan, beberapa sirah, beberapa lafaz, alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat, dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala beri atas kita. Tak padan dengan diri kita ni yang banyak buat salah pada Allah Ta'ala, Allah bagi juga nikmat. Jadi bila Allah bagi kita nikmat, maka bila Allah perintahkan pada satu perintah, maka kita akan lakukan perintah tersebut dengan sesempurna mungkin. Itu sifat malu. Apabila Allah larang satu perkara, maka kita akan tinggalkan perkara tersebut dengan sesempurna mungkin. Tak mungkin kita akan buat walaupun sedikit kesalahan kita, dosa kita kepada Allah SWT. Maka inilah malu yang akan dibahaskan pada cabang iman yang ke-54. Didatangkan hadis Nabi SAW, iaitu hadis Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum dalam As-Sahihain. Hadis ini, sanad hadis ini sebut daripada Salim bin Abdullah bin Umar. Jadi hadis ini anak cucu kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar ni dia ada beberapa orang anak. Antara anak ada yang sangat terkenal, itulah Abdullah, yang disebut dia sebagai Abdullah bin Umar atau disebut sebagai Ibnu Umar. Antara sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, Abdullah bin Umar. Kadang kita baca an Abi Hurairah, paling banyak Sayyidina Abu Hurairah. Paling banyak meriwayatkan hadis dia lah. Dan selepas itu antaranya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah, pun banyak riwayat hadis. Dan selepas itu antaranya adalah ni dia, Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dua orang. Anak kepada Sayyidina Umar Amirul Mukminin. Anak dia, antara anak dia bernama Salim. Salim bin Abdullah bin Umar. Jadi Salim ni dia merupakan seorang yang sangat alim, fuqaha. Bila sebut fuqaha tu alim lah. Jadi kalau kita dekat satu tempat ni ada seorang yang mahir dalam ilmu fiqh, dia tak panggil fuqaha lagi, dia kata dia mahir lah dalam bidang dia. Maka dia ni akan jadi rujukan pada masyarakat tu. Satu isu timbul, orang rujuk kat dia. Kita ambil konteks mudahnya kata, contoh dia mufti. Jadi ni orang alim lah. Orang yang mahir dalam ilmu usul, ilmu fiqh dan sebagainya. Mereka faham. Itu nak kias saja. Ini Salim ni anak kepada Abdullah bin Umar. Dia adalah seorang fuqaha yang menjadi rujukan pada zaman dia ketika itu. Ya. Maka Salim ini, nak sebutnya, terbentuknya keluarga Sayyidina Umar ni dengan keluarga yang penuh dengan keilmuan. Anak dia tu fuqaha dah. Umar bin Khattab ni, Sayyidina Umar sahabat Nabi SAW ni alim dah. Dia ada anak-anak dia pun alim juga, fuqaha besar. Dan anak kepada Abdullah ni ada juga Salim. Salim ni juga seorang fuqaha. Dan Abdullah bin Umar ni dia ada hamba. Dan hamba tu dah dimerdekakan. Dan hamba itu bernama Nafi' Maula. Nafi' ni juga adalah seorang fuqaha. Seorang alim besar. Nak cerita bukan anak kandung saja alim. Dia ada hamba dan hamba itu alim juga. Macam kita lah. Kita dia ada anak. Contohlah ya.
Kita ni pandai. Anak kita pun pandai-pandai. Kita ada orang gaji seorang. Orang gaji kita pun sama pandai dengan anak-anak kita. Tuan-tuan nampak tak betapa terbentuknya keluarga tu dengan keluarga yang penuh dengan keilmuan. Tuan-tuan orang gaji pandai tak? Pandai apa? Makan pun jauh-jauh lah. Kamu makan bilik sana. Kamu makan kat bawah sana. Ada. Dia beza sedikit lah. Supaya macam-macam alasan lah. Supaya dia hormat pada Tuan Umar. Dia tahu batasannya. Terpulang lah. Jangan sampai hina dia macam wali'alhamdulillah. Contoh ada setengah dia buat macam tarah haiwan kan. Tak boleh. Tapi zaman sekarang alhamdulillah dia ada badan-badan yang memantau kan. Ada pun ambil daripada negara dia pun ada juga pemantauan. Jangan sampai menafikan hak dia. Tapi nak ceritanya, dia ada hamba dan hamba dia juga adalah seorang yang sangat alim. Sangat mahir dalam ilmu fiqh. Ini hebatnya keluarga Sayyidina Umar, daripada anaknya sampai ke cucu, sampailah kepada hambanya yang telah kemudian dimerdekakan oleh mereka. Baik. Dalam hadis ini apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Annahu sami'a rajulan ya'idhu akhahu fil haya faqala da'hu fa innal haya'a minal iman. Baginda mendengar seorang lelaki menasihati saudaranya tentang malu. Lalu baginda bersabda, da'hu, biarkan dia. Biarkan saudara itu yang menasihati saudaranya tentang sifat malu, kerana kata Nabi, fa innal haya'a minal iman. Sesungguhnya malu itu adalah termasuk daripada iman. Jadi sifat malu ni adalah sifat orang beriman. Apabila seorang menasihati saudaranya dengan tentang sifat malu, kata Rasulullah, biar saja. Kerana malu itu adalah termasuk daripada iman. Dikuatkan pada hadis yang berikutnya, iaitu hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu dalam Sahihain. Sahihain ni maknanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya malu tidak datang melainkan bersamanya kebaikan. Jadi malu ni sifat terbaik terpuji atau sifat tercela? Kadang orang kata tak payahlah malu, sifat malu ni tak elok. Betul lah kalau malu pada faham kita. Tapi kalau malu kita pada Allah Ta'ala, itu sifat iman. Itu bukan sifat, itu adalah sifat kebaikan. Adalah merupakan ciri-ciri kepada orang beriman, mesti ada sifat malu. Bila dia dah buat salah aja dia akan rasa malu. Pernah kita dengar kan, yang selalu ditularkan seorang peninju yang terkenal dulu, dah meninggal dah ni, masuk Islam, Muhammad Ali. Dia bawa pemetik api. Ini kisah ni selalu kita ulang, tapi sebagai pengajaran. Ini nak bagi tu sifat malu pada Allah Ta'ala. Dia kata, kamu ni seorang peninju terkenal, seorang atlet, orang sukan, kenapa kamu buat lighter? Kamu isap rokok. Tujuan dia bawa pemetik api tu isap rokok ke? Tak ada. Dia kata, aku bawa pemetik api ni, bila mana aku nak buat satu kesalahan, buat satu dosa, kan dia ni orang terkenal, orang perempuan datang, harta datang, tawaran datang, rasuah datang, dia boleh buat. Dia kata, aku bakar tangan aku petik api, bakar tangan aku. Supaya apa? Kalau aku tak tahan dengan kepanasan api dunia ni, pemetik api ni, apatah lagi dengan api neraka Allah Ta'ala. Tu pemikirannya. Jauh ke depan. Tuan-tuan buat lighter bagi ni. Buat lighter. Ada orang dia kata tak maulah buat lighter. Dia pergi ambil tali getah tu letak kat tangan. Kenapa kamu ni pakai tali getah ni? Orang buat buku roti canai, kita saja letak. Kok lah rasa nak buat benda salah, buat maksiat ni, saya tarik benda tu, saya lepaskan. Kalaulah getah ni tak tahan, atas getah dunia pun aku tak tahan, apa lagi nanti kena pukul dengan malaikat dalam kubur. Buat tuan-tuan. Pasang getah banyak-banyak. Maksiat dia tak buat. Nak buat salah je, tarik. Allah, dunia pun aku tak tahan, pedih sakit, lagi akhirat. Tu. Jadi ada sifat malu untuk kita membendung sifat malu tu sampai peringkat tu. Supaya kita ni bila buat perkara baik sesempurna mungkin. Dan apabila nak buat salah, maka kita akan tinggalkan sesempurna mungkin. Maka beriman dengan hadis Nabi SAW, innal haya'a la yati illa bi khair. Sesungguhnya malu itu tak datang melainkan padanya ada kebaikan. Itu sifat malu. Kemudian hadis yang berikutnya iaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam As-Sahihain. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-'adhri min al-'adhra'i fil khudriha wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Baik.
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda aya'a min al-azra fi khudriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat malu berbanding anak dara yang berada di biliknya. Apabila baginda benci sesuatu, kami dapat tahu hal itu pada wajahnya. Bila kata siapakah contoh yang terbaik tentang sifat malu ni, maka jawabnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dalam riwayat ini, malunya Rasulullah itu melebihi malunya seorang anak dara dalam biliknya. Tuan-tuan tahu anak dara? Anak dara lah. Anak dara adalah perempuan yang telah akil balik, yang mana belum berkahwin. Betul tak? Kalau dah kahwin tak bagi anak dara, dia bagi mak dara lah ya. Dapat juga title dara tu, cuma mak dara. Kalau dia ada anak dara. Kalau dia ada anak teruna, orang dulu-dulu panggil dara teruna kan. Filem Melayu dulu ada nama teruna, ada nama dara. Mak dara, dara. Jadi anak dara masuk ke sini bukanlah dia dalam bilik dia seorang-seorang. Anak dara kalau seorang-seorang dalam bilik, dia tak ada sifat malu pun. Seorang-seorang dia. Nak ceritanya anak dara ni adalah seorang perempuan yang mana tak pernah didatangi oleh lelaki lain selain daripada mahram. Macam kita anak dara, bilik dia tu, siapa pernah masuk bilik dia? Yang masuk bilik dia, dia sendiri. Kalau tak adik-beradik dia yang ada, ataupun mak ayah dia. Itulah yang masuk bilik. Tiba-tiba datang seorang lelaki lain yang asing. Kita ambil contoh yang kita nak mudah faham, pengantin barulah. Kita ada anak perempuan kita berkahwin. Malam pertama dia di bilik dia. Bilik anak dara, asalnya bilik anak dara lah. Bila dah jadi dah ada suami, maka datang seorang lelaki yang tak pernah datang bilik dia. Pengantin baru. Biasa pengantin ni dalam bilik dia sendirilah kan. Betul tak? Kalau waktu dia bujang, bilik dia tu, bilik itulah nanti yang akan jadi bilik pengantin. Ke bukan? Ketukar bilik master bedroom mak dia punya. Tak. Bilik dia lah. Waktu dekat-dekat nak nikah tu, mula keluar belanja tu. Renovate bilik lah, beli katil lah, sebagainya tak. Bilik tu yang sama. Bilik anak dara tu. Yang tak pernah dimasuki oleh lelaki lain, melainkan adik-beradik dia, melainkan ayah dia saja. Tiba-tiba pada malam tersebut, masuk seorang lelaki lain yang tak pernah masuk bilik dia. Agak-agak ada perempuan tu malu ke tak malu? Malu tak tuan-tuan? Pengantin. Tuan-tuan ingat tak zaman pengantin tu? Tak ingat dah? Tak ingat kena repeat tuan-tuan? Tak ingat? Mak ibu-ibu bukan. Maksud dia anak menantu dia. Dia malu lah kan? Malu satu orang yang tak pernah datang dalam hidup dia, tiba-tiba masuk bilik dia. Malu anak dara tersebut. Itu sifat yang malu ada pada seorang anak dara. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih malu daripada anak dara yang seperti itu. Malu je Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak beritahu Nabi ni malu tuan-tuan. Tetapi diimbangkan dengan sifat yang lebih besar lagi. Apa disebut pada hadis, pada riwayat yang selepas itu, Nabi kata apa tu, riwayat menyebutkan, tetapi katanya apabila baginda benci sesuatu, kami dapat tahu hal itu daripada raut wajahnya. Namun dalam sifat malu yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau satu perkara itu mungkar, ni ketegasan yang ada pada Nabi SAW. Kalau satu perkara itu adalah sesuatu yang bersifat maksiat, dosa, satu yang tak disukai oleh baginda Nabi SAW, akan nampak pada wajah Nabi, Nabi tak suka perkara tersebut. Ini sifat yang kena ada pada kita. Kadang-kadang anak kita pun tak tahu. Anak buat salah, anak pun tak tahu. Ayah ni relax je, tak nampak pun, marah ke, salah ke, betul ke, tak tahu. Mesti ada pada kita satu sifat tuan-tuan. Contoh kita ambil. Kita kerja satu pejabat. Ini bukan kita nak kata apa-apa, tapi benda ni kadang berlaku. Tiba-tiba ada satu kawan-kawan bercampur yang sama bekerja ni, lelaki perempuan. Semua dah jadi isteri orang, dah jadi suami orang. Tiba-tiba bergelak tawa, bertepuk tampar. Ada tuan-tuan? Ada ke tak ada? Ada. Saya culture shock je. Saya dulu sekolah agama. Lepas sekolah agama pergi kerja kat KTM. Saya tak sebut masyarakat. Saya kerja lah di satu tempat. Catering. Jadi tuan-tuan, bila catering tu biasanya kerja naik kereta api. Kuala Lumpur, Singapura. Singapura, Kuala Lumpur. Saya kerja 4 bulan. Saya jadi orang Singapura. Tak mau cerita itulah. Tapi nak ceritanya, sekali satu hari tu off duty, tak kerja atas kereta api. Kena catering pergi tempat kat satu kampung baru. Naik satu van kecil.
Van kecil tuan. Van tu tak besar mana, saya tak ingat van apa. Ada pekerja lelaki, ada pekerja perempuan. Masuk sekali dalam van tu. Hak ni semua perempuan ada, suami orang ada, isteri orang ada. Ni kisah benar. Ceritanya 20 tahun dulu. Sekarang dah tak ada lah. 20 tahun dulu. 20 tahun dulu. Jadi saya alhamdulillah, saya duduk seorang-seorang lah kat depan. Satu saya muda, depan SPM. Tapi yang belakang tu Masya Allah, tak muat tuan-tuan. Duduk atas peha ni. Duduk atas peha tuan-tuan. Perempuan duduk atas lelaki ni atas peha. Punya nak muatkan van tu. Tuan-tuan bayang tak perjalanan tu? Ke malaikat semua dalam. Nak cerita nas'alullah al-afiyah wassalam. Kita minta lindung Allah Ta'ala daripada zuriat kita semua, masyarakat kita umat Islam terlindung daripada perkara-perkara maksiat yang terbuka secara tu. Bagi mereka biasa lah. Siap gurau-gurau yang minta maaf. Faham-faham. Sebut perkataan-perkataan yang bagi saya kata syok lah, saya terkejut lah. Saya budak SMK asrama penuh masuk pula tiba-tiba jadi cakap. Saya berhenti sebab apa? Dia orang tak ada masa untuk solat Jumaat. Saya pergi sembahyang Jumaat kat Masjid Negara. Sembahyang Jumaat Masjid Negara, rupanya dia orang bising, dia orang ada job lagi. Manalah budak ni tak jumpa. Saya kata saya pergi sembahyang, dia marah saya. Tu saya berhenti. Saya berhenti sebab saya pergi sembahyang Jumaat, lepas tu saya balik saya kena marah. Sebab tak bagi tahu pergi sembahyang Jumaat, pasal dia orang pergi buat kerja. Tak kira lah, bukannya kerja tetap pun, saya berhenti. Tapi nak ceritanya Rasulullah SAW, bila dia satu benda yang bagi dia tak suka, maknanya benda tu salah, maka akan nampak pada raut wajah Nabi tak suka. Rasulullah ni, dalam sejarah hidup Nabi ni banyak peristiwa-peristiwa yang besar, yang kadang-kadang peristiwa itu meruntun hati baginda Nabi SAW. Nabi sedih. Kesedihan Nabi ni kadang-kadang terselah pada wajah dia. Bapa saudara Nabi Sayyidina Hamzah dibunuh oleh seorang yang bernama Wahsy pada zaman jahiliah. Dilontar dengan lembing, dibunuh. Dan kemudian kita baca bagaimana Sayyidina Hamzah tu diperlakukan jenazahnya, dipotong, dirobek untuk digigit di mamah. Rasulullah sedih atas kematian bapa saudara. Atau orang yang awal membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tu bernama Wahsy. Setelah pembukaan kota Mekah, Wahsy peluk Islam. Nak cerita, orang yang bunuh bapa saudara Nabi, dia masuk Islam. Itulah dakwah Nabi kan. Dakwah Nabi dia tak terhenti. Orang zalim bunuh dia tak. Satu hari dia akan dapat hidayah, dia masuk Islam. Rasulullah pesan kepada Wahsy supaya jangan berada selalu di hadapan Nabi SAW. Dia tak boleh tengok wajah orang yang bunuh bapa saudara. Walaupun nak sebut pada riwayat ni, taubat Wahsy itu diterima Allah Ta'ala. Allah terima taubat dia. Dia peluk Islam, habis dosa dia tak ada. Allah terima taubat dia. Tetapi Nabi SAW tak boleh tengok Wahsy. Jadi Nabi perintah supaya jangan selalu ada depan Nabi SAW. Kita pun atas kesalahan tu tetapi ditebus. Bagi riwayat kata ditebus, Wahsy tebus. Ketika mana pada peperangan pada zaman Khalifah Abu Bakar, dia telah bunuh Musailamatul Kazzab. Dengan menggunakan cara yang sama, lontaran lembing kena pada Musailamatul Kazzab, mati Musailamatul Kazzab. Dia terubat kesalahan dia ketika dia zaman jahiliah dulu, dia bunuh bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah sahabat panjang tuan-tuan. Nak ceritanya, Rasulullah ni bila satu benda Nabi tak suka, Nabi tak tengok wajah. Tuan-tuan tak tengok wajah saya, bukan tak suka tuan-tuan lah. Tunduk bawah tu ngantuk lah. Bukan tak suka, jangan tak suka tuan-tuan. Orang yang bunuh bapa saudara Nabi pun Nabi maaf. Jadi kita yang tak bunuh siapa-siapa ni, saling kasih bersayang antara kita satu sama lain. Datang seorang lelaki mengaku berzina. Dalam dua riwayat. Seorang wanita datang juga mengaku berzina. Zina ni tuan-tuan sabit salah had, hukum rejam kalau dah kahwin. Nabi SAW suruh dia balik, suruh dia sampai lahirkan anak. Datang lagi mengaku dah lahir anak. Nabi suruh balik lagi sampai susukan anak tu 2 tahun. Punyalah kata berat hukum hudud ni tuan-tuan. Kemudian habis susu 2 tahun datang balik. Nabi tak pandang wajah wanita. Seperti lelaki yang satu lagi pun mengaku berzina. Nabi kata mungkin kamu pegang-pegang saja kot. Nabi tak pandang. Tidak Rasulullah. Mungkin kamu kucup saja, cium saja. Tidak Rasulullah. Akhirnya kena hukum had. Nabi tak pandang wajah orang tu. Benda yang berat. Menunjukkan Nabi tak suka benda tersebut. Tetapi kebenaran tetap ditegakkan. Apabila dia buat pengakuan, dia nak bertaubat pada Allah Ta'ala, akhirnya dikenakan hukuman
had lah, hukuman hudud, maka direjam dia sampai mati. Jadi kita ambillah pengajaran tuan-tuan, bila kita melihat satu perkara yang salah, macam kita kata tadi dekat pejabat kita ada orang buat, takkan kita pun sama juga seronok nampak macam kita meraihkan. Tak, kita nampakkan pada wajah kita itu sesuatu benda yang agama tak suka, kita pun tak suka. Jangan kita menggalakkan kita pun suka atas nama sporting dan sebagainya. Tak, tuan-tuan. Tunjukkan sedikit pada wajah kita sesuatu itu adalah perkara yang agama tak redha, agama tak suruh kita buat. Paling dekat dengan keluarga kita. Kalau pasangan kita buat satu benda yang bagi kita mungkin ialah melampau salah dari segi agama, tunjukkan pada seorang watak ayah, seorang suami itu ada benda yang tak redha pada wajah. Tapi bukanlah maksudnya masa 24 jam, tuan-tuan. Pada perkara tersebut kita tunjukkan. Itu adalah satu sifat yang besar, walaupun Nabi ini dikatakan seorang yang lebih malu daripada seorang anak dara yang kita sebutkan tadi, tetapi Nabi SAW juga apabila baginda benci sesuatu, kata sahabat, kami dapat tahu Nabi benci perkara itu dari raut wajah Nabi SAW. Sebab itu sifat yang ada pada Nabi kita. Kalau kita tak suka, kita nampakkan raut wajah kita itu adalah mencontohi kebaikan yang ada pada Nabi SAW. Baik, akhir sekali muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tasdah fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya antara ucapan nabi-nabi terdahulu yang diketahui manusia, apabila kamu tidak malu, idza lam tasdah, kamu tak malu, fasna' ma syi'ta, maka buatlah apa yang kamu ingini. Ini di kalangan para nabi ini ada ashab wa hawariyun, ada sahabat-sahabat mereka, ada sahabat-sahabat, ada pengikut. Dan kesemua pengikut mereka itu adalah taat dan mengikuti akan suruhan para nabi dan dakwah yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Tetapi kemudian datang generasi yang berikutnya, mereka melakukan perkara-perkara yang agama tak suruh buat, mereka buat. Maksudnya mereka melakukan melawan nabi-nabi mereka. Maka ketika itu, antara kata-kata yang disebut oleh nabi ini adalah idza lam tasta' fasna' ma syi'ta. Apabila kamu tidak malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Maka kita balik pada perbahasan dan perincian kita, malu ini adalah padanya kebaikan-kebaikan. Malu itu adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal haya'a minal iman. Malu itu adalah sebahagian daripada iman. Maka apabila seseorang yang melakukan satu kesalahan, maka ketahuilah dirinya, imannya itu sedang terancam. Tidak adanya, maknanya kurangnya nilai iman yang ada pada dirinya, sehingga dia buat apa yang agama tak suruh dia buat. Ini adalah yang berlaku kepada pengikut-pengikut ketika pada zaman-zaman Nabi yang terdahulu. Wallahu a'lam. Jadi kita berhenti setakat ni, dan insya-Allah kita masuk pada cabang iman yang ke-55. Itulah berbakti kepada kedua ibu ayah. Ini serupalah. Bila kita perintah anak suruh buat baik, kemudian ayah juga diperintah untuk bantu anak buat baik. Kemudian bila anak nak buat baik, dah suruh anak buat baik, bantu dia buat baik, maka tugas seorang anak adalah berbuat baik atau berbakti kepada mak ayah dia. Ini kerja anak. Itu adalah termasuk daripada cabang-cabang iman. InsyaAllah pada pertemuan kita akan datang. Wallahu a'lam. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi.